Hai, tulis kedai RM2.60 tapi 25 barang macam mana boleh tak sampai RM50? Hai, jenuh nak ambil barang ni. Sampai dah. Yang ni khas untuk orang Alor Gajak, orang Tampin. Yang ni 29 Mei sampai 1 Jun tau, sempena pembukaan. Tak sampai RM2 pun. Wah, section ni semua barang-barang KP Bara. Jangan lupa bawa anak korang datang sini. Kedai ni siapa yang tak tahu memang rugilah. So, dah bertapak lama dah dekat Malaysia. Macam-macam barang keperluan rumah ada. Daripada barangan dapur, towel mandi, spek mata, tali pinggang, keperluan rumah, hanger, semuanya ada. Barang gardening, nak barang-barang hardware pun ada. Dekat sini kebanyakan harganya RM2.60. Tapi sempena pembukaan ni, diorang buat fire sale lah. Barang tak sampai RM2. Tak semua, tapi nanti korang tengoklah macam-macam barang ada. Barang-barang dapur, pinggan, yang elok-elok tau. So ni saya sure lah mesti ramai yang ternanti-nanti. Sebab seronok masuk kedai dia ni. Macam-macam ada, mainan semua ada. Biasanya kedai macam ni orang cakap mak bapak je tak ada jual. Semua benda ada jual. Tapi jangan silap, mak bapak korang boleh hilang kat dalam sini tau. So kedai macam ni dah buka dekat Tampin untuk orang Tampin. Rugilah korang tak datang. Banyak sangat barang dia. Ada dekat 13,000 kot. Banyak kan. Kalau tak percaya korang datanglah sendiri. Yang paling penting 28 Mei sampai 1 Jun korang mesti kena datang. Sebab ada harga special lah. Yang ni korang datang dekat Bandar Satelit Pulau Sebang. Nanti nampaklah kedai corner warna kuning besar.